Jangan claim, nanti NCD hilang. Dah tu, bila kita nak claim kan? So, benda ni selalulah bermain di fikiran-fikiran netizen dekat luar sana. So, bila kita nak perlu claim kan, asyik bayar insurans tapi tak boleh nak claim. Sebenarnya bukan tak boleh nak claim, boleh claim, tapi kita claim adalah benda-benda yang besar sahaja. Bila korang accident, kos untuk repair kereta korang tu sampai 3,000, 4,000. Okey, yang macam tu boleh claim. Ataupun kereta korang tu total loss, boleh juga claim. Dah yang orang cakap tu jangan claim jika ada kerosakan yang kecil. Sebagai contohnya, cuma patah nombor plate tu dalam 20 ke 50 ringgit saja. Kalau korang repair sendiri, korang rugi cuma dalam 50 ringgit. Tapi kalau korang claim, LCD korang tu hilang sehingga 500 ringgit. Jadi mana lagi berbaloi, sama ada korang hilang 50 ringgit hari ni ataupun korang hilang 500 di masa akan datang masa korang renew insurans. Sebab itulah ada orang cakap jangan claim, nanti LCD hilang. Tapi itu tak bermaksud sampai kerosakan yang besar pun korang tak nak claim juga. Boleh claim, tak ada masalah. So untuk korang dekat luar sana tu yang belum lagi renew road tax dan juga insurans kereta, korang boleh renew segera bersama kami di jimat.com.my sepantas 2 minit dan hanya melalui online. jimat.com.my. Jimat wang, jimat masa, jimat segala-gala.